Okey, saya mulakan YB bawa naratif ke sini. Okey, YB. Amanah ni macam Datuk Fakhrul cakap tadi, untuk ketika ini saya nampak amanah agak ke depan lah. Mendahului lah dari sudut social media menyatakan hasrat persediaan. Ya. Parti yang pertama Datuk buat announcement persediaan menghadapi pilihan raya. Ya. Jadi mungkin YB boleh berkongsi apa yang mendorong tu tiba-tiba amanah ke depan. Tiba-tiba. Tiba-tiba kan amanah maaf cakap YB kan. Selalu kita kata amanah ni selalu nombor 2. Tapi kali ni saya bersama dengan Datuk Farul, Datuk, amanah ke depan ni. Mungkin YB boleh kongsi sikit. Mungkin penonton bicara kedua pun nak dengar apa yang buatkan dorongan amanah ke depan ni dalam usul pilihan raya ni. Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana menjemput saya, terutama guru saya, Datuk Fakhrul Aziz Zawawi. Bahkan dah lama saya bersama dengan Datuk Fakhrul. Banyak orang kata sepak terjang dalam politik ni dapat belajar banyak dan pengalaman yang cukup, yang orang kata berguna bagi pihak kami yang anak muda sebelum itulah, pada zaman PAS, zaman Amanah dan juga hari ini untuk dalam kalian, tapi kita masih dalam satu keluarga. Untuk makluman Dr. Fadil juga, saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput dalam bicara Kedah pada malam ini di atas sebab tentu kata tadi kami ke depan. Tapi kami buat saya join politik ini sebab saya minat nak berkawan, saya minat untuk menjadi aktivis parti politik. Jadi saya dapat tahu sekurang-kurangnya kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Tapi untuk belajar tentang politik daripada kita biasa dari dulu, daripada zaman keadilan dulu pun saya biasa masuk sekolah politik keadilan, sekolah politik demokrasi dalam Democratic Action Party, DAP, dalam Amanah sendiri, Aqwam, Akademi Kepimpinan. Benda ni sebab politik ini proses pembelajaran daripada dahulu yang kita mula-mula join, tapi sebenarnya pengalaman itu merupakan ilmu, bukannya secara rasmi, tetapi dia secara praktis kena laksanakan keputusan-keputusan penting yang mesti dibuat. Jadi bagi pihak saya, bila saya bersama dengan rakan-rakan kepimpinan baru, bila diamanahkan oleh kepimpinan Presiden dan juga Jawatankuasa Nasional sebagai pengurusi amanah Kedah yang baru pada bulan 3 tahun, dah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Dan kita tahu bahawa di Kedah ni kita kalah, kita tak ada kerusi, dan dalam PH pun kita ada 3 kerusi DUN dan 1 kerusi Parlimen. Jadi apabila kita melihat benda tu, kita tahu kelemahan kita kena buat satu analisa dan kena ada tindakan-tindakan. Alhamdulillah saya ada rakan-rakan kepimpinan yang baru bersama-sama dengan saya yang sentiasa memberi semangat, memberi, orang kata, kami bina satu pasukan. Kami tidak buat populariti individu, tapi kita perlukan pasukan. Dan kita harap pasukan ini akan berterusan terus pasukan dalam Pakatan Harapan, dalam Amanah dan juga dalam Pakatan Harapan maupun dalam perpaduan. InsyaAllah itu kita punya peranan lah. Tapi oleh kerana kita dalam parti, setiap parti, pandangan saya adalah dia ada daulat dia sendiri, dia ada kepimpinan dia sendiri, dia kena buat keputusan dia sendiri. Jadi dalam Parti Amanah kami